Hello guys, next parcel. Open. Oh, payung. Mas Ben dia suruh aku belikan payung lipat macam ni untuk letak dalam kereta. Sebab kalau payung yang jenis tak boleh lipat tu kan dia panjang, makan ruang. Lepas tu senang rosak. So, saya sebagai isteri Misali, saya carilah dekat Shopee. Inilah payungnya. Payung lipat tapi dia version yang besar. So boleh masuk 3 beranak kami lah kat bawah payung ni. Tempat pegang dia pun premium ya. Solid ya. Macam gitu. Lepas tu kau buka lah. Kecil ni Part paling aku suka sebab dia ada tempat gantung. Senang nak simpan, senang nak gantung mana-mana. Kau tak pening. And senang nak bawa juga guys. Senang. Are you guys ready? Kau terkejut aku. Apa tak? Weh, besar oi. Besar oi. Super besar. Dia payung yang besar. Boleh masuk 3 beranak. Besar. Besar. Okey. Besar. Memang puas hati. Macam mana nak tutup dia? Takut ya. Aku last pakai payung lipat-lipat ni masa zaman belajar dulu tu. Siap. Masukkan kembali di dalam sarung beliau. Sarung. Tada! Comelnya. Alamak, bawa sarung pun tak betul. Macam biasa kalau you nak beli, boleh tekan dekat shopping bag kat sini. Sorry lah, sepah sikit belakang tu. Love payung ni sebab dia besar. Lepas tu dia kecil macam ni je. Senang nak bawa. Nak letak dalam handbag ke nak letak dalam kereta pun tak makan space. That's all. Thank you so much for watching. See you guys in the next parcel. Bye-bye. Love you.